Vaktastic Adventure 2.0 merupakan satu inovasi permainan interaktif luar bilik darjah yang dibangunkan berasaskan pendekatan visual, auditori dan kinestetik (VAK). Permainan ini menggunakan bahan mudah seperti kertas, kad arahan, dadu serta lampu suluh bagi menghasilkan aktiviti bayang-bayang. Ia melibatkan aktiviti fizikal dan sosial seperti bayang-bayang tangan, tepuk tangan dan mencari objek, sekaligus mewujudkan suasana santai dan menyeronokkan untuk perkembangan murid secara holistik. Murid sering berasa bosan, kurang aktif dan kurang berinteraksi apabila aktiviti terlalu berfokus kepada rutin harian. Selain itu, peluang untuk murid bergerak bebas, berkomunikasi dan mengekspresikan diri secara kreatif dan adalah terhad. Kekurangan aktiviti luar yang berstruktur juga menyebabkan potensi perkembangan sosial, emosi dan fizikal murid tidak dapat dimaksimumkan. Mengapa Vaktastic Adventure penting? Vaktastic Adventure penting kerana ia menyediakan ruang kepada murid untuk berkembang secara menyeluruh melalui aktiviti yang menyeronokkan dan tidak formal. Antara kepentingannya ialah meningkatkan kemahiran sosial, murid belajar berinteraksi, bekerjasama dan berkomunikasi dengan rakan semasa permainan dijalankan. Yang kedua, mengalahkan pergerakan fizikal. Aktiviti seperti bergerak, mencari objek dan membuat aksi membantu pengembangan motor serta kesihatan fizikal murid, mengurangkan tekanan dan kebosanan. Permainan ini memberi peluang murid berehat daripada suasana pembelajaran formal, sekaligus menjadikan emosi lebih stabil dan ceria, merangsang kreativiti dan imajinasi. Aktiviti seperti bayang-bayang tangan dan tugasan spontan membantu murid berfikir secara kreatif. Membina keyakinan diri. Penglibatan aktif dalam permainan membantu murid lebih berani mencuba dan tampil ke hadapan. Menyokong perkembangan emosi yang positif. Suasana permainan yang menyeronokkan membantu murid mengawal emosi dan berasa gembira. Permainan dijalankan secara berkumpulan di luar bilik darjah. Murid akan membaling dadu dan bergerak mengikut bilangan langkah yang diperolehi. Setiap petak mengandungi kad arahan yang perlu dilaksanakan. Antara aktiviti yang disediakan ialah membuat bayang-bayang menggunakan tangan dan dengan bantuan lampu suluh torchlight, melakukan tepukan berinama dan mencari objek di sekitar kawasan. Pendekatan ini menggabungkan elemen visual, auditori, kinestetik secara tidak langsung melalui permainan. Pelaksanaan permainan ini menunjukkan peningkatan dari segi penglibatan murid, komunikasi dan kerjasama dalam kumpulan. Penggunaan lampu suluh dalam aktiviti bayang-bayang menjadikan permainan ini lebih menarik dan merangsang kreativiti murid-murid. Murid juga boleh aktif, ceria dan berani mencuba untuk aktiviti di samping mengurangkan tekanan. Cadangan penambahbaikan. Menambah variasi aktiviti bayang-bayang menggunakan lampu suluh. Selain itu, menggunakan lampu suluh berwarna untuk variasi visual yang lebih menarik. Menyesuaikan tahap kesukaran mengikut umur murid. Memperluaskan penggunaan permainan dalam program sekolah seperti hari sukan atau kem motivasi. Secara keseluruhannya, Vaktastic Adventure 2.0 merupakan inovasi permainan luar bilik darjah yang berkesan dalam membina perkembangan murid secara holistik. Penggunaan lampu suluh sebagai elemen tambahan menjadikan aktiviti lebih kreatif, interaktif dan menyeronokkan. Semoga Vaktastic Adventure dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian daripada kami. Terima kasih. Bye. Bye.